Anda tahu Malaysia dan Indonesia seolah-olah adik-beradik kan? Bahasa hampir sama, makanan pun serupa. Tapi tunggu dulu. Ada satu perbezaan yang ramai tak perasan dan bila anda faham benda ni, anda takkan tengok kedua-dua negara ni sama lagi. Saya nak tunjukkan apa yang pembuat dasar, ahli ekonomi dan pelancong veteran dah lama tahu tapi jarang diperkatakan. Sebelum kita teruskan, saya nak minta bantuan sikit. Kawan saya dari Jakarta kata video macam ni takkan sampai 500 tontonan pun sebab topik terlalu sensitif. Tapi saya percaya, rakyat Malaysia dan Indonesia cukup matang untuk dengar perbincangan jujur macam ni. Kalau anda setuju, tolong tekan like sekarang. Tunjukkan yang kita boleh berbincang tanpa prejudis. Assalamualaikum. Jom kita mulakan dengan sesuatu yang anda nampak setiap hari, tapi mungkin tak pernah compare betul-betul. Pergi Kuala Lumpur, anda nampak Petronas Twin Towers. Pergi Jakarta, anda nampak Monas. Kedua-duanya simbol negara, kedua-duanya megah. Tapi cuba anda perasan satu benda. Bila orang Malaysia cakap pasal pembangunan, kita sebut KLCC, Penang Bridge, LRT. Bila orang Indonesia cakap pembangunan, mereka sebut Jokowi, IKN, Pembangunan Infrastruktur Nasional. Nampak tak bezanya? Malaysia fokus pada aset, Indonesia fokus pada pergerakan. Ini bukan kebetulan. Ini mencerminkan falsafah ekonomi yang berbeza sejak merdeka lagi. Malaysia dapat kemerdekaan 1957, Indonesia 1945. 12 tahun tu buat Malaysia ada kelebihan. Kita tengok apa Indonesia struggle, belajar dan buat strategi lain. Tunku Abdul Rahman dengan bijak pilih jalan. Kapitalis sederhana, tarik pelaburan asing, stabilkan ekonomi dulu. Sukarno pula pilih nasionalisme radikal, tolak barat, cuba berdikari sepenuhnya. Kedua-dua ada matlamat yang sama, kemakmuran rakyat. Tapi jalan berbeza sepenuhnya. Sekarang ni, 50 tahun kemudian, anda boleh nampak hasilnya dalam cara kedua-duanya buat bisnes. Cuba anda tengok sektor perbankan. Maybank, CIMB, Public Bank, Bank Malaysia antara paling kukuh di Asia Tenggara. Kenapa? Sebab dari awal lagi, Malaysia buat sistem banking yang strict, konservatif, takut risiko. Bila krisis keuangan Asia 1997 hentam, Bank Malaysia struggle juga, tapi tak kolaps teruk macam negara lain. Indonesia lain cerita. Bank mereka kolaps teruk. Kerajaan terpaksa bail out guna duit rakyat, traumanya sampai sekarang. Tapi jangan ingat Malaysia lebih bagus dalam semua benda. Jom kita belik sektor lain, teknologi dan startup. Anda kenal Gojek, Tokopedia, Bukalapak? Semua tu unicorn Indonesia, syarikat bernilai berbilion dolar. Malaysia ada Grab, tapi technically Grab dah pindah Singapura. Kenapa Indonesia boleh lahirkan lebih banyak tech giant? Sebab market size. Indonesia ada 280 juta penduduk, Malaysia cuma 34 juta. Bila anda nak buat startup, investor akan tanya, berapa besar market you? Indonesia boleh jawab dengan yakin. Malaysia kena fikir, expand keluar dari awal lagi. Dan ini bawa kita kepada perbezaan mindset yang paling ketara. Orang Malaysia cenderung risk averse. Kita suka stability, suka kerja government, suka beli rumah untuk investment, suka simpan duit dalam ASB atau fixed deposit. Tanya mak ayah anda, kebanyakan akan kata, belajar elok-elok, dapat kerja stable, beli rumah, kahwin. Formula yang sama sejak generasi dulu. Indonesia lain sikit. Mereka lebih willing ambil risiko, try business, terima kegagalan sebagai pembelajaran. Sebab tu Jakarta penuh dengan small enterprises yang compete gila-gila, harga murah gila, servis pelbagai gila. Ni bukan stereotyping, ini data.
Survei Bank Dunia 2023 tunjukkan 61% rakyat Indonesia sanggup start bisnes sendiri berbanding 38% rakyat Malaysia. Tapi balik semula, bisnes Indonesia tinggi failure rate sebab competition sengit dan regulation kadang-kadang kelam kabut. Jom kita cakap pasal benda yang semua orang suka. Makanan. Nasi lemak versus nasi uduk. Rendang Malaysia versus rendang Indonesia. Roti canai versus roti cane. Nampak macam sama? Tunggu anda rasa. Rendang Minangkabau dari Padang tu memang otentik. Slow cooked berjam-jam, rempah bertimbun, lemak tebal. Rendang Malaysia, kita adjust sikit. Kurangkan pedas, tambah santan, buat sedap pada tekak Malaysian yang suka creamy. Dua-dua sedap. Tapi cater pada taste berbeza. Harga pun berbeza tahap gaban. Sebab ni saya nak buka mata anda tentang kos sara hidup. Satu pinggan nasi lemak biasa kat Kuala Lumpur sekarang, RM7 hingga RM10. Jakarta, nasi uduk dengan lauk RM3 hingga RM5 equivalent. RM15,000 hingga RM25,000. Teh tarik kat Mamak Malaysia RM2.50. Teh di warung Indonesia 60 sen, RM3,000. Nampak tak jurang tu? Ni fakta semasa yang boleh anda cek sekarang. Tapi jangan tergesa-gesa conclude Indonesia lebih murah dan better. Sebab gaji pun kena adjust. Gaji minimum Kuala Lumpur RM1,500, Jakarta cuma sekitar RM1,100 equivalent. 4.9 juta rupiah untuk 2024. Bila anda banding purchasing power, Malaysia masih menang sikit. Tapi gap dah makin kecil tahun demi tahun. 10 tahun lepas, gap tu besar gila. Sekarang, Indonesia kejar dengan pantas. Dan ini bawa kita kepada infrastruktur. Malaysia punya highway system antara terbaik di Asia Tenggara. Anda boleh drive dari Johor Bahru sampai Perlis on tarmac mulus. Tol teratur, rest area bersih. Cuba buat sama di Indonesia. Anda akan jumpa highway moden kat Jawa. Tapi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih patchy. Tapi Indonesia tak duduk diam. Jokowi spend berbilion dolar bina jalan raya, jambatan, pelabuhan kat seluruh archipelago. Projek ambitious gila sampai pindah ibu negara dari Jakarta ke IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Malaysia buat apa? Kita ada projek MRT, LRT Extension, HSR Singapore KL yang cancel, pas tu revive balik. tapi scale tak sebesar Indonesia Sebab kita tak perlukan. Negara kecil, senang urus, fokus pada kualiti berbanding kuantiti. Tapi ada satu benda Indonesia kalahkan Malaysia teruk. Soft power budaya. Berapa ramai kat Malaysia ni dengar lagu Indonesia? Banyak kan? Tulus, Mahalini, Weird Genius, semua chart kat Spotify Malaysia. Sebaliknya, berapa ramai orang Indonesia dengar lagu Malaysia? Sikit je. Drama Indonesia macam Ikatan Cinta ditonton berjuta-juta termasuk kat Malaysia. Drama Malaysia? Struggle nak penetrate market Indonesia. Kenapa? Sebab Indonesia invest heavy dalam creative industry. Mereka ada populasi besar, so content creators ada market confirm nak consume. Lagi ramai consume, lagi banyak duit masuk, lagi berkualiti production. Malaysia ada quality content. Ejen Ali, Bobo Boy, Upin dan Ipin perform antarabangsa. tapi kita fokus niche market kanak-kanak, bukan mainstream dewasa. Bola sepak lain cerita pula. Malaysia dulu lebih kuat. Sekarang Indonesia invest gila kat liga mereka. Bawa pemain asing, upgrade stadium, boost viewership. Harimau Melaya struggle, Garuda Indonesia naik. Tapi hoki, badminton, diving, Malaysia masih dominan. Sekarang kita masuk bahagian paling interesting.
politik dan governance. Malaysia sistem parliamentary demokrasi dengan raja berperlembagaan. Kita ada agung, sultans, 9 raja bergilir-gilir jadi agung setiap 5 tahun. Indonesia republik penuh. Presiden elected directly, no monarki. Kedua-dua sistem ada pro dan kontra. Malaysia ada stability sebab sultan boleh jadi check and balance, tapi kadang-kadang slow nak buat keputusan sebab banyak lapisan. Indonesia lagi straightforward. Presiden ada kuasa besar, boleh push reformasi cepat, tapi risiko abuse of power pun tinggi. Corruption? Kedua-duanya ada masalah. Malaysia ada satu MDB skandal yang gegar dunia. Indonesia ada korupsi merata dari zaman Suharto sampai sekarang. Tapi kedua-duanya sekarang makin improve. Malaysia ada MACC yang makin agresif. Indonesia ada KPK yang terkenal garang. Progres perlahan, tapi ada. Kebebasan media pun beza. Indonesia media lebih bebas, boleh kritik kerajaan openly, debate senyit kat TV. Malaysia ada Sedition Act, MCMC, certain topik sensitif. Tapi kedua-duanya still jauh lebih demokratik berbanding negara otoritarian lain. Jom kita cakap pasal education pula. Sistem pendidikan Malaysia heavily influence British. PMR dah abolish, tapi SPM, STPM masih format lama. Ujian berasaskan peperiksaan, Hafalan penting, kreativiti kurang fokus. Indonesia guna UN, ujian nasional, yang similar, tapi mereka start reform lebih agresif, kurangkan exam-centric, tambah project-based learning. University top Malaysia, UKM, USM, rank lebih tinggi globally berbanding University Indonesia. Tapi Indonesia punya volume graduates jauh lebih besar, so workforce mereka massive. Anak Malaysia study kat Indonesia? Jarang. Anak Indonesia study kat Malaysia? Ramai gila. Especially medic, sebab cheaper berbanding Western countries, tapi quality recognized. Pelancongan satu lagi battlefield senyap. Bali versus Langkawi. Yogyakarta versus Melaka. Komodo versus Sipadan. Indonesia menang dari segi volume. Mereka terima over 16 juta turis setahun sebelum pandemik. Malaysia sekitar 26 juta. Tapi jangan lupa Malaysia Tourist Spots Concentrated, KL, Penang. Langkawi. Indonesia spread across archipelago, Bali, Lombok, Jakarta, Yogyakarta, Raja Ampat. Marketing Indonesia pun lebih agresif. Wonderful Indonesia campaign, mereka everywhere. Malaysia. Malaysia truly Asia, steady, tapi tak seloud. Sekarang, saya nak reveal sesuatu yang mungkin buat anda uncomfortable. Ramai Malaysian tengok Indonesia rendah sebab dulu kita lebih maju, currency kita lebih kuat, pasport kita lebih power. Tapi sekarang, Indonesia GDP dah cecah 1.4 trilion dolar Amerika Syarikat. Malaysia cuma 407 bilion dolar Amerika Syarikat. Per kapita kita masih menang, tapi jurang makin sempit. Jakarta skyline sekarang nampak macam mega city. KL still cantik, tapi development agak plateau. Indonesia momentum naik, Malaysia momentum maintain. Ini bukan nak kata Malaysia failure atau Indonesia superior. Ini reality check. Kedua-dua negara ada DNA yang sama. Melayu, Islam majority, bekas jajahan, struggle sama untuk maju. Tapi approach berbeza. Malaysia pilih steady growth, avoid extreme risk, jaga stability. Indonesia pilih aggressive expansion, willing fail, bangkit balik, push harder. Kedua-duanya betul, bergantung pada konteks. Anda sebagai Malaysian perlu faham, kita tak boleh complacent. Dulu kita boleh relax sebab kita jauh ahead. Sekarang,
Indonesia kejar dengan pantas. Kalau kita tak innovate, tak reform, tak push boundaries, satu hari nanti kita akan tertinggal. Dan ini bukan nationalistic fear-mongering, ini economic reality. Tapi pada masa yang sama, Indonesia pun respect Malaysia. Mereka tahu sistem healthcare kita lebih efisien, public transport kita lebih organised, cleanliness kita lebih konsisten. Mereka datang sini belajar. Kita pergi sana belajar. Ini bukan competition, ini simbiosis. Jadi bila orang tanya, Malaysia atau Indonesia lebih bagus, jawapannya bukan hitam putih. Bergantung pada apa anda nilai. Stability atau dynamism. Quality atau quantity. Refinement atau raw energy. Kedua-duanya adik-beradik yang growing up dengan cara berbeza tapi arah yang sama. Nak jadi maju, makmur, dihormati dunia. Sekarang anda dah faham perbezaan sebenar. Bukan sekadar bahasa atau makanan, tapi falsafah, strategi, mindset. Bila anda next time dengar orang compare Malaysia dengan Indonesia secara simplistik, anda boleh senyum sebab anda tahu cerita penuh. Like video ni kalau anda rasa ia buka perspektif baru, subscribe untuk lebih banyak analisis mendalam macam ni dan komen apa perbezaan lain yang anda perasan. Kita semua serumpun dan bila kita faham kekuatan masing-masing, kita boleh progress sama-sama. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.